Apa beza SIM card Tone Wow Lite, Pro dan juga Biz? Beza dia adalah yang pertama harganya. SIM card Lite RM19.50. Dengan SIM card Lite ni anda akan dapat data 10GB untuk 2 bulan, call tak ada. Jadi anda kena top up lah. Data tu sebenarnya untuk anda guna test internet saja. Dan anda akan dapat PA takaful RM30,000. Jadi itulah harga RM19.50 yang anda bayar. Kalau anda nak lagi jimat, ambil SIM card Pro. SIM card Pro RM49.50. Aid, kata lagi jimat. Untuk SIM card Pro, anda dah siap dapat pelan FU35, iaitu anda akan dapat 150GB unlimited call untuk sebulan. Jadi bulan pertama anda dah tak payah top up, bulan depan baru top up. Pelan FU35 harganya RM35. Jadi bayangkan kalau anda pakai SIM card Lite RM19.50, lepas tu anda top up lagi RM35, kos anda dah RM50 lebih. Tapi kalau anda beli SIM card Pro, anda hanya bayar RM49.50. Sebab tu lagi jimat. Anda akan dapat PA takaful RM30,000 juga, dan juga ekstra insurans nyawa sebanyak RM4,000. Ada satu lagi SIM card yang lagi premium, iaitu SIM card Biz. Harga dia RM128. Anda akan dapat SIM card dengan plan FU60, iaitu 500GB data berserta dengan unlimited call untuk sebulan. Jadi macam biasa, bulan pertama anda boleh guna data tersebut, bulan depan baru top up. PA takaful anda akan naik kepada RM50,000 dan insurans nyawa kekal RM4,000. Ada lagi beza dia. Kenapa SIM card Biz ni premium? Sebab peratus komisen anda dibayar paling tinggi. Dengan SIM card Biz, komisen anda dibayar sebanyak 26%. Berbanding dengan SIM card Lite, bila anda pakai, anda perkenalkan kepada orang lain, anda dibayar komisen sebanyak 14% saja. SIM card Pro 16%. Jadi sebab itulah kenapa SIM card Biz harga dia premium. Peratus komisen dia paling tinggi. Untuk SIM card ni anda hanya bayar sekali saja. Lepas tu bulan depan anda boleh top up ikut plan apa yang anda suka. Silakan.